Kami jual adalah kami pakai 100%. Tak ada. Kak Mimi cerita jenis Kak Mimi apa sahaja jenis ni dia relate dengan Kak Mimi ni. Sebelum nak sampai satu produk ni memang relate dengan diri ni. Betul apa? Sumpah. Lepas tu Kak Mimi okay, Kak Mimi pakai cari produk-produk yang semua untuk aktif acne tau. Apa Himalaya apa semua tu buat. Tak boleh juga. Dia tak berhenti weh. Jerawat Kak Mimi naik tumbuh yang sangat-sangat sakit dan meninggalkan parut ni. Hampa cuba bayangkan, dah lah kita ada bintik hitam. Lepas tu kita tak boleh pakai skincare. Hampa rasa bila kita tak ada bintik hitam, tak boleh pakai skincare tu akan jadi lagi teruk. Muka akan jadi problem lagi teruk. Lepas tu dengan jerawat dengan parut lagi, hampa rasa macam mana? Seriously weh. Okay, lepas tu Kak Mimi cakap apa nak buat. Kak Mimi tumbuk tau kulit kayu manis, tumbuk. Kak Mimi ikut traditional, tumbuk bubur kat sini sakit gila. Yang mana satu sayang? You dan order yang mana satu? Kami akan guide you. Lepas tu, okay. Hampa minta maaf. This is officially Kak Mimi punya vitamin C serum sold out. This is officially Kak Mimi punya vitamin C serum sold out. Sebab tu malam ni tak ada macam sold out, top up tu tak ada. Sebab staff Kak Mimi dia akan buat terikota yang memang ada balance dekat HQ je. So officially vitamin C serum sold out. Jadi apa pun yang terjadi, hampa kena tunggulah next batch sampai. Okay, so lepas tu kan apa? Kak Mimi apa serum kalau nak beli ada satu je. Macam tahu gaji dah kan. Ya ke gaji ke? Lepas tu Kak Mimi buat secara tradisional tak boleh tau hampa. Tak boleh tradisional. Lepas tu okay, dan bag number 2. Okay, ada yang tak tahu bag number 1 apa? Bag number 1 apa benda tu? Sunscreen lah yang Kak Mimi pin ni. Weh, Masya Allah. Officially Kak Mimi punya vitamin C serum MP sold out. Hampa tahu vitamin C serum Kak Mimi ni satu Kak Mimi rasa macam satu mimpi, tahu tak? Sebab apa? Kak Mimi launching 2 bulan 1. Hari ni berapa bulan? Dan order semua. Okay, let's go. Awak order serum Kak Mimi, betul tak? Siapa yang order serum Kak Mimi dalam ni? Okay, 269 orang. Siapa tak sempat beli? Okay, officially serum Kak Mimi sold out. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, hebat. Kalau cakap rasa nak menangis kan. Tapi itulah Allah memang hebat. Memang hebat. Semua ni Kak Mimi, memang bukan Kak Mimi, semuanya Allah yang atur dan sebagainya. Semua serum dah habis tu, officially sold out. 2 bulan je Kak Mimi. Serum Kak Mimi 2 bulan officially sold out. Apa? Kak Mimi tak expect serum sampai takat ni. Masya Allah, tabarakallah. Kak Mimi dah restock dah, cuma tak sampai lagi je. Jadi Kak Mimi tak boleh buat apa-apa jawapan untuk serum Kak Mimi bila sampai. Kak Mimi boleh sambung lagi promotion untuk Kak Mimi punya sunscreen je nah. Okay, sahabat Sat. Yang penting sahabat Sat dah bawa tenang, bawa sahabat dulu nah. Kak Mimi sambung lagi Kak Mimi punya sunscreen. Punya promo last untuk sunscreen saja. Serum tak boleh dah sold out. Masya Allah, hebat. Terima kasih Allah. Terima kasih hampa. Seronok Kak Mimi. Seronok sangat baca ni. Bukan sebab seronok orang dan order tu, tidak. Tapi seronoknya Kak Mimi bila hampa repeat order, bila hampa share macam Kak Mimi saya pakai macam ni, Masya Allah. Itu yang paling Kak Mimi happy lagi. Yang paling bersyukur itu sebenarnya. Bawa keluar produk ni, dia tak seronok, tapi bila customer repeat bagi satu share dengan Kak Mimi, bagi satu masalah, menyelesaikan masalah, Masya Allah, tabarakallah. Kak Mimi happy gila. Semua kami akan buat promo. Okay, let's go. Sahabat Sat, sebelum Kak Mimi cerita jenis, siapa nak dengar cerita jenis Kak Mimi cerita macam tadi? Kak Mimi rasa hampa suka dengar lah. Kak Mimi rasa hampa layan dah dengar aku cerita kat hampa tadi kan. Kalau siapa nak Kak Mimi cerita jenis tadi, sambung balik. Kak Mimi tadi last cerita kat mana? Okay, serum, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih hampa. Serum aku sold out, ya Allah. Sunscreen. Okay, ni Kak Mimi sambung balik sahabat Sat. Okay, untuk serum, siapa yang dah beli, okay, dalam masa 2 minggu you kena pakai dia setiap hari. Serum Kak Mimi ni, okay, ni fokus 1